Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Noradila binti Muhammad Nordin, bernama matrik 297486. Hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana cara untuk mengaplikasikan model Gagne dalam pengajaran. Robert M. Gagne ialah seorang ahli psikologi, pendidikan dan tokoh penting dalam bidang teori pembelajaran. Beliau terkenal dengan model 9 peristiwa pengajaran 9 Event of Instruction yang menggariskan langkah-langkah sistematik untuk merancang dan menyampaikan pengajaran yang berkesan. Gagne percaya bahawa pembelajaran berlaku secara berperingkat dan setiap peringkat memerlukan pendekatan yang sesuai untuk membantu pelajar membina pengetahuan secara menyeluruh. Saya telah memilih topik sistem nombor perduaan dan penukaran kepada nombor perpuluhan subjek asas sains komputer bab 1 tingkatan 1 untuk digunakan dalam merancang pengajaran berdasarkan model 9 peristiwa pengajaran oleh Robert M. Gagne. Saya memilih topik nombor perduaan kerana ia merupakan asas penting dalam subjek asas sains komputer tingkatan 1, khususnya dalam memahami bagaimana komputer menyimpan dan memproses data. Walaupun konsep ini kelihatan mudah bagi sesetengah pelajar, tetapi ramai juga yang masih keliru apabila melibatkan penukaran antara nombor perduaan dan perpuluhan. Oleh itu, saya menggunakan model 9 peristiwa pengajaran Gagne untuk merancang penyampaian pengajaran secara lebih tersusun, berkesan dan berfasa. Jadi, mari kita lihat bagaimana peristiwa Gagne diaplikasikan dalam pembelajaran. Langkah pertama dalam pengajaran adalah untuk menarik perhatian pelajar supaya mereka benar-benar fokus dan bersedia menerima maklumat baru. Tanpa perhatian, maklumat sukar diterima dan diproses. Perhatian pelajar boleh dicetuskan dengan elemen yang mengejutkan, menarik atau mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seharian. Contohnya, saya sebagai guru boleh mulakan kelas dengan menunjukkan video animasi ringkas atau simulasi bagaimana komputer menggunakan hanya 2 angka iaitu 0 dan 1 untuk menjalankan semua operasi yang kompleks. Dan sebagai contoh, video yang menunjukkan gambaran visual komputer memproses nombor perduaan untuk menyalakan lampu, membuka aplikasi atau menjalankan permainan. Kemudian, saya sendiri sebagai guru boleh bertanya soalan provokatif seperti bagaimana komputer boleh faham nombor yang kita gunakan setiap hari kalau dia hanya menggunakan 0 dan 1. Ini akan membangkitkan rasa ingin tahu pelajar. Seterusnya, makluman objektif. Pelajar perlu tahu apa yang mereka akan pelajari supaya mereka mempunyai maklumat yang jelas. Ini membantu mereka fokus pada perkara penting dan memberi motivasi. Objektif perlu dinyatakan dengan jelas, spesifik dan boleh diukur. Sebagai contoh, bukan hanya kita akan belajar nombor perduaan, tapi anda akan dapat menukar nombor perduaan ke nombor perpuluhan dan memahami konsep asas nombor perduaan. Jadi, itu antara objektif yang terbaik untuk pelajar. Pembelajaran baru yang akan dibelajar oleh pelajar lebih mudah difahami jika ia berkait dengan pengetahuan sedia ada. Dengan mengingat kembali pengetahuan lama, pelajar lebih bersedia menerima konsep baru. Aktiviti mengingat semula konsep lama ini bukan sekadar ulang kaji, tetapi mengaitkan dan membina jambatan antara pengetahuan lama dan baru. Guru boleh mula dengan tanya soalan asas yang telah dipelajari oleh pelajar. Sebagai contoh, apa itu nombor perpuluhan? Atau bagaimana kita guna nilai tempat dalam nombor perpuluhan? Guru boleh tulis contoh nombor dan meminta pelajar sebutkan nilai tempat setiap digit seperti ratusan, puluhan dan sah. Setelah itu, guru perlu menjelaskan bahawa nombor perduaan juga ada nilai tempat tetapi hanya berasaskan kuasa 2. Peristiwa seterusnya ialah menyampaikan kandungan, iaitu dengan menyampaikan maklumat dan konsep secara jelas dan sistematik supaya pelajar dapat faham dan mengaitkan fakta baru dengan pengetahuan lama. Pembelajaran efektif berlaku bila isi kandungan disampaikan secara bertahap dan menggunakan pelbagai media seperti cerita, gambar dan contoh. Guru boleh bertanya, apa itu nombor perduaan? Guru perlu menjelaskan sistem nombor perduaan hanya menggunakan digit 0 dan 1, di mana setiap digit mewakili kuasa 2 dari kanan ke kiri. Contohnya, nombor perduaan 1011 ditukarkan kepada sistem perpuluhan dan mendapat jawapan 11. Guru perlu menunjukkan jalan kira yang jelas seperti yang ditunjukkan di atas. Dengan contoh ini, pelajar dapat memahami cara menukar nombor perduaan ke perpuluhan dengan mudah dan teratur.
Guru perlu memberi panduan kepada pelajar dalam membantu mereka memahami langkah-langkah atau analogi yang perlu diikuti supaya proses pembelajaran menjadi lebih berkesan dan mudah difahami. Dengan adanya panduan yang jelas dan tersusun, pelajar tidak lagi keliru atau terpesong daripada cara yang betul untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Selain itu, penggunaan analogi yang sesuai dapat menghubungkan konsep baru dengan pengalaman harian pelajar menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah diingati. Ini seterusnya meningkatkan keyakinan pelajar untuk belajar secara berdikari dan menjawab soalan dengan lebih yakin. Guru boleh menggunakan analogi mentol lampu untuk membantu pelajar memahami cara menukar nombor perdoaan kepada perpuluhan. Dalam analogi ini, mentol yang menyala mewakili digit 1 dan mentol yang padam mewakili digit 0. Pelajar hanya perlu kenal pasti kedudukan digit 1, kemudian jumlahkan semua nilai yang berkaitan dengan kedudukan tersebut. Panduan visual seperti ini memudahkan pelajar untuk memahami dan mengingati proses penukaran dengan lebih jelas dan yakin. Latihan praktikal penting untuk mengukuhkan pemahaman pelajar. Ia memberi peluang pelajar buat sendiri dan mempraktikkan ilmu baru. Latihan sebaiknya bermula dari mudah ke sukar dan secara individu atau berkumpulan supaya pelajar boleh belajar dari satu sama lain. Dan guru boleh berikan pelajar soalan seperti menukar nombor perpuluhan kepada nombor perdoaan. Setelah selesai, guru boleh meminta pelajar berikan jawapan secara lisan atau tulis dan bincangkan bersama kelas. Seterusnya, guru boleh memberi maklum balas kepada latihan yang dibuat oleh pelajar. Maklum balas membantu pelajar kenal pasti kesalahan dan memperbaiki pemahaman mereka. Maklum balas harus spesifik untuk membina dan memberikan penjelasan kenapa jawapan betul atau salah. Guru boleh menyimak jawapan pelajar bersama-sama dan tunjukkan langkah pengiraan yang betul jika mereka salah. Peristiwa seterusnya ialah menilai prestasi. Penilaian ini penting untuk mengukur sejauh mana pelajar faham dan dapat aplikasikan ilmu yang dipelajari. Penilaian ini boleh dilakukan melalui kuis ringkas, kerja rumah atau ujian bertulis. Guru boleh menyediakan kuis yang menguji pelajar untuk tukar nombor perdoaan ke perpuluhan dan sebaliknya. Kuis ini boleh dibuat secara bertulis atau secara interaktif menggunakan aplikasi pembelajaran. Dan peristiwa yang terakhir ialah meningkatkan pengekalan ilmu dan pembinaan pembelajaran. Pendekatan pengajaran harus membantu pelajar bukan sahaja mengingati tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan tentang norma perdoaan dalam pelbagai situasi untuk jangka masa panjang. Pelajar seharusnya mampu menggunakan kefahaman ini bukan hanya dalam subjek asas sains komputer, malah mengaitkannya dengan bidang lain seperti teknologi, elektronik dan kehidupan seharian. Antara aktiviti yang boleh diterapkan termasuk tugasan kumpulan. Guru boleh meminta pelajar untuk mereka cipta permainan kad bertemakan penukaran nombor perdoaan kepada perpuluhan. Seterusnya, simulasi komputer ringkas yang menunjukkan bagaimana nombor perdoaan berfungsi dalam sistem komputer sebenar, serta perbincangan antara kumpulan berkaitan penggunaan nombor perdoaan dalam teknologi digital seperti telefon pintar dan rangkaian internet. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman, malah memupuk minat dan kebolehan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Peristiwa Gartner menyediakan rangka kerja yang teratur untuk membantu guru menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. Dengan mengikuti langkah-langkahnya, pelajar dapat lebih mudah menumpukan perhatian, memahami konsep serta mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan motivasi dan daya ingatan pelajar, malah menjadikan proses pembelajaran lebih tersusun dan berkesan untuk semua tahap pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.